Okey, Tuan Sio Mailon, Ya, Ustaz. pendapatan bulanan dia antara 3,000 ke 4,000 setiap bulan. Okey. Tetapi saya tidak ada slip gaji. Boleh ke saya nak buat permohonan pinjaman peribadi? Okey, perkara ini biasa terjadi kepada seorang penjawat swasta. Harus diingat bank statement kita tak boleh nak patah balik untuk buat benda tu. EPF statement kita tak boleh nak patah balik untuk buat benda tu, tetapi slip gaji adalah penyata yang dikeluarkan oleh pihak majikan anda. Jadinya kalau anda dah 6 bulan tak ada pay slip, minta sajalah daripada majikan anda. Daripada situ mungkin anda layak untuk membuat permohonan pinjaman anda. Tetapi jangan risau, ada sesuatu yang lebih kuat daripada penyata gaji anda, iaitu EPF anda. Tapi syaratnya anda perlu mendapatkan caruman EPF anda selama 2 tahun dan masuklah ke permohonan pinjaman bank. Bagi tu pelanggan itu, cara paling mudah untuk dia dapatkan khidmat nasihat, pergi ke mypocket.my, dapatkan laporan mypocket je RM50 saja. Mypocket akan memberi pelanggan ini laporan, info laporan pelapor kredit, konsultasi dan bantu mendapatkan dana daripada bank, koperasi dan agensi kerajaan lebih mudah dan lebih menjimatkan masa. Okey Azim, jelas? Jelas Tuan Sio Mailon. Baik.